tak lagi tu power bank untuk Wan. Kalau tak bagi tu, guna atas BTC je lah. Ngantuk oi. Tak, kau punya Dah ni nak ambil motor ku pun tu tak tidur ni. Macam mana ni? Anak ambil motor ku ni pun tak tidur. Macam mana ni? sebab apa dia? Oh, dia tak tidur lah dia. Ni. Aduh, lelai. Tak masalah kali dengan aku, tak tidur. Wilayah dah sampai gila apa? Aduh. Kawan kau dah tenang lah. Okey, parking. Semalam kau tarik aku semalam kan? Sampai pukul 5 pagi. Ya, ini kau rasa. Ini 3 pagi, gila. Tak, semalam aku kena celik. Sampai pukul 5. Lepas tu pukul 7, pukul 8.30 aku dah bangun anak pergi sekolah sukan. Barai. Pukul 8.30 dia lepas isyak dia aku tidur. Bangun pukul 4 pagi, aku dah cover dah. Ini korang pula rasa. Masalah aku tak cover-cover lagi ni. Semalam jadi giat tu. Masak misi berantai. Dah call dah tu. Tunggu Mai. Call Mai. Bagi tahu Wan cuti hari ni. Pokok mana pun. Yang pergi kerja dia. Gila apa. Wan cuti lah? Wan, dia dah hantar mesej kat kau belum Wan? HR kau? Wan tak ada. Wan buat motor. Wan bawa motor? Nanti dah call dah HR dia tadi Wan EL. Suruh HR dia hantar tu Mai. Tolong Mai. Hantar mesej dekat Wan. Minta cuti. Suruh dia hantar mesej bagi Wan EL hari ni. Gaji Wan kita cover ni cuti sehari. Apa? Cantik Mai. Thank you Mai. Ada dapat mesej tak? Ada mesej. Kawan kau berhenti hari ni. Mata yang minta cuti kau berhenti je segabut. Semua menteri kau nak telefon. Tak, HR kau dah hantar mesej belum Wan? Dah suruh berhenti. Betul lah Zetan. Mana dia tak ada. Nanti dia ada mesej. Aku dah bagi tahu dah. Saya tunggu awak lah sini kan? Saya tunggu awak sini lah kan? Pukul apa saya atas? Awak apa? Panggil lah baby. 7.45. Tak sudi lah Man. Awak? Apa saya, kalau saya sudah hantar, saya balik sini mudah dulu. Raya tu cepat lagi. Tapi kalau awak tak ikut, saya Man pun panggil saya awak macam zaman budak sekolah ni cerita. Cuba panggil B sayang, baby, Abi. Tengok aku. Tak pasal-pasal aku ni ada di patah batu buruk hari ni. Pagi-pagi. Kita deal tadi guys. Kita deal macam mana ni? Macam mana kau boleh pergi kat pantai tu? Rumah aku tepi pantai. Mana tengah ketam. Aku tak nampak dia pakai macam mana ni. Dia tengah ketam tu. Sebab tu suruh duduk tengah tu kan. Mudah. Terima kasih. Sorry ya. Tu tak nampak Wan. Tak nampak hitam. Man, asal kau duduk kat pantai tu lah, Man? Terengganu kan, Terengganu tu negeri paling bahagia. Oh. Rumah aku ada semua ada. Mu nak kenapa? Pantai. Okay, Man, nanti Mu tengok. Ini aku siap bagi itu lagi kat aku Tengok. Siap bagi ni. Untuk aku duduk lepak sini pula. Sukalah saya awak tu kepada kat mana ni? Aku tak pernah panggil ini aku. Api ke Pi ke Papa ke Mama ke. Barulah sweet sikit. Wan pun panggil baby bini dia. Sampai kat maka ada batu buruk.
Pakai gabut dah babi. Semua sebab pakai seatbelt. Hai, apakah hari ni? Tak nak tekan laju kot. Okey. Tak, pakai seatbelt boleh tak? Bising. Dah. Aku belanja korang sunrise Oh. Sunrise apa? Sunrise tu macam nak Sabun. ayam dengan nasi. Macam sabun Cahaya dengan nasi. Belanja cahaya dengan nasi lah. Dah bawa dah. Kopi IC dah bawa dah. Dengan ball-ball photo stick dia bawa sekali tu dalam kereta. Tak, tapi masalah yang si Tiong tu dia selamat. Dia pakai gambar je. Yang kita ni muka macam tak. Kau tahu dah 3 hari live dengan dia. Live macam ni je lah. Rojak TV tu laju buat kerja. Malam ni mesti penuh tu GB dia tu. penuh tu. 512 full saya semalam ni. Full dia kena beli baru ni. Habis lagi ada kanan ni. Ni kita minyak tinggal 8 km. Tolong bagi duit minyak sama ni. Minyak dah 8 km ni. Tadi kau tanah mana pula? Tanah mana dekat engkau tu? Tak apa. Boleh. Ni 8 km kilo. Tak ada lah. Ni sebelah. UTC Petron. Ada orang tak minyak. Petron mana tu? Di Petron. Petron Datuk Ramai. Ada nombor owner ke apa? Yang depan rumah aku ni bukan. Ni bukan Datuk Kamai. Dia Glamary, Sungai Besi. Semua stok depan rumah Mission photo state. Semalam aku cakap Mission photo state jelek kosong. Okey, kita cakap hantar satu. Alamak, ADK follow dia lain. Dia kenapa pula? Dia tak isap radiak. Ayen senyap pula kau. Ayen. Kait mancing kolam bapak aku jap. Lepas. Abang Tiong dan ni semua kau buat bodoh pula. Buat macam gila. Aku dah cakap terima kasih dah tadi. Aku dah cakap terima kasih kau tu. Aku kau lah. Terima kasih ya. Semoga dimurahkan rezeki ya. Tak, MA Tapi kan follow tu sebab lalu je orang kata kat Tiong lah. Pakai stock cam macam tu lah. Tak kau abang Wan tu dah kawan. Tiba-tiba kau cakap pula macam tu kat dia. Kan aku dah minta maaf tadi. Aku cakap kat Zahid. Masalah Tiong ni nak beli dah ADV ni. Orang nak pergi Phuket ni. di tepi. Beli lah motor ride sekali. Tak mahu naik fly. Tak lagi pergi tengok. Kalau pergi naik flight, jangan bagi tahu hotel mana. Kalau Tiong pergi naik flight, jangan bagi tahu hotel mana dulu. Hai, kita buat Phuket tu kawasan kita. Dia nak pergi hotel mana kita dah tahu dia nak duduk mana. Dia Tiong jangan duduk naik flight tak best lah. Hai, mana ada kita tak naik flight lah. Kalau boleh jalan kaki lah. Kita tahu tu belakang aku. Dia buat apa ni? Berkemas, berkebun dah. Pernah berkebun kau? Apa tu pokok ketung ke apa? Pokok ketung banyak lah. Masih you ni. Street. Ni street. Ayo nak pergi banyak pokok kelapa tu bos. Ni, abang ni, Abang Tiong. Dia kata dia duduk dalam kereta je. Macam mana Abang Tiong? Macam mana settle ni? Mana boleh. Tak boleh. Dia kena Nanti saya Ada singa tu. kita cakap bagi sini kita teman UTC je tak sampai dalam. Ramai-ramai hashtag ni. Celek kari. Ini sampai. dah ada dua. Kursi dah ada dua dah tu dah reserve. Dah reserve. Memang tak jelek. Hang tidur je dah. Hari dengan aku kena. Petrol depan ni. Aduh. Dah kau dah petrol nak buat minyak ni. Okey, kita relax dulu. Celek masih relax lagi. Okey, jadi kalau celek masuk naik pokok atas. lah tu. Kita relax. Tu banyak pokok. Kita relax dulu. Sebab apa aku kena naik atas? Tanya lagi dia kira dah tu. Baru sepuluh otak lah. Ya, mul tu tak dah lah tak cukup tidur. Tiba-tiba buat kelapa siapa pula. Aduh lagi. Kita pakai budi. Budi. Pakai sini. Dua. Ada macam ni lah, 190 lah. Duit dah ada cash habis. Semua duit duduk dekat. Dia cash ni sana. Cashless. Oh tu, isi minyak. Isi minyak dah tu. Ayun. Kau ambil apa? Kat semua kena ampas.
Pagi-pagi makan tu tu. Semua kena apa? Dia ambil Baru dengar. Telur murah boleh tak, Wan? Kuning, Wan. Dengan bawang hijau, Wan. Hijau tak boleh? Mahal, Wan. Makan modal ni. Celik kari apa celik kari? Elok sikit. Celi masuk. Kita tahu celi jenis jujur. Celi bukan masak jenis steady, bang. Jenis steady. Kalau dia tak steady, dia tak lari. Boleh singa tu dia dah buat habis bateri ke. Celi memang dia akan temang all out dengan Wan hari ni. Pandai bang boleh. Ya apa Ryan? Nak mengapa apa Ryan? Cakap lah Ryan. Ni baru daripada semalam hantar lena pun tak cukup. Aku sedar dah gila dah ni. Ni lena tak cukup. Aku tak lena terus tak? Ha? Aku cerai ni. Tak tahu aku duduk cerai ni. Aku tak lena terus ni. Aduh. Kita lagi bukan-bukan. Ngantuk. Baik kita ada pergi kita terlalu minyak. Satu hilang semalam. Apa buat keluar. Dia terlupa. Dia cakap Jagi suruh top up RM10 per otak. Oh. Kami pun tak lena nak tidur. Kau pakai gegasi apa tu Ryan? Yan, nampak lagi ke Abang Fuad Moyan? Mudi. Aku cerai dah ni. Ada. Tak lag pun. Amboi hampa ni. Hampa tak lag sikit lah. Mengguna gegasi Lag apa tu? Betul lah kan? Orang balik Dengan baju Mana nak pergi belakang? dengan baju motocross. Celik kari tak kari lagi. Tak lari. Lain. Paling mahal apa dia lagi tu. Sekejap tengok. Nak minta lah kat Tiaw ni. Dia pakai masa kita sampai 7.24 tadi. Hai, Wan ni pergi mana hilang kena colek ke apa? Pergi ambil gambar dengan Petronas punya tu. Apa Tiang tengok Tiang ni sekali lah. Apa? Ready. Ha. Nampak? Oh, kat sana balik? Nampak? Dia ambil? Dia ambil balik? Ready malam tadi. Oh, patut dah hang hilang malam tadi. Ya, budak aku pergi dahang tadi. Budak aku pergi dahang tadi. Ya tak, pasal kita sampai tadi, budak tu ada budak ni bok ada bok. Naik bis 100 tadi. Budak kita pergi dahang. Tu dia bagi tahu kita. Naya. Tapi kita minta tolong yang tu lah, tolong Ijaz tak? Lagi tepi kan? Betul tak aku cakap hang yang dia akan sampai? Iya, kita tak bagi tu lagi. Tapi biar nanti. Weh, bok, Bincang pasal Ryan tu, tengah duduk kopak tu. kita nak TTU boleh tak TTU? Ngantuk Tak apa pula TTU. Tanya TTU apa? TTU mau minta. Mesti apa netizen dalam ni 13,000 ni nak tengok TTU tu apa. Saya minta dengan Tiong. Tak apa pula TTU. Tiong tak tahu TTU tu apa. Apa ingat apa? Tiong apa? Tiong padu kot. Nak janji apa dengan aku pula? Saya dah ni. Saya janji dah Seleh. Minta bukan-bukan 13,000 hang tengok. 13,000. Cukupkan lah. Kita akan cukupkan follower Abang Tiong 30K. Memang betul kan? Habis terus. Tak baloi.
Tiong kena tak balik, tak payah. Ini sebelah ni. Bukan. Aku tak cakap tak baloi. Walaupun tak bayar, tak apa. Tak ada orang kenal pun aku. Celik tu kena Sabar, kenal. satu hari ni awak akan terkenal di KL. Oh, kita nak tutup lah. Kau sabar je. Facebook tu nak kena tutup gambar tu. Mesti terkenal, Tiong. Tak lagi aku tutup gambar semua Facebook. Ha? Lupa nak private. Gambar lama-lama. Lepas tu macam aku dapat private dah gambar Facebook tu. Kau tahu dah. Geng-geng dia orang dia akan mari spam gambar lama-lama kita nanti. Tak macam mana dia boleh... Tak masalah si Raya duduk apa ni tim ayak pasal apa? Oh sampai di TV. Oh ni di TV. Weh dekat lah. Kau timbang yang mana tu kan? Kau salah timbang tu. Ni, kau tu pakai yang ni. Tengok nyok muda dengan nyok tua. Kita kena pandai pilih. Nyok tak boleh muda, nyok tak boleh tua. Kena pakai yang ni timbang. Baru sana. Petro gila. Pakcik tu betul kau dek. Pakai petrol lah pak dek. Aku cakap Tengok mana sebiji ni. Apa? Vektor. Tunggu hang lah. Duk buat apa ni? Nak tunggu buat laju lah apa lah. Tak kena ni dah baru 727. Oh. 727 awal lagi. dia punya timbang mukau lah. Tak nak timbang kelapa nak bagi center. Mahal. Ni pakai mic kita. Potong nyok. Apa yang hang pakai snake on Bukan Milwaukee. Bukan ni Spana. Total dengan SATA. Oh tu tengok SATA. Snake on pun okey kan? Selit on mahal sangat. TTU harga dia RM2,400. Oh, mahal lah TTU. Tak, dia kena beli dekat dekat TikTok punya apa website. Oh. Dicas kat sana murah. Tak, plastik tu buang lah. Celis serabutnya. Aku tengok plastik belakang tu. Kau kenapa? Terbaru. Nak race lah. Mari lah kalau nak race. Ni dah kita Tiong ada spotlight tu. Nak pergi solo lah hutan mana tak tahu. Ambil sini pula ke? Itu senang nak masuk hutan. Emergency orang telefon ni. Ha? Awak nak pergi mana? Lama betul transport kau Ryan. Datang dia dari mana tu? Macam ni ya? Kenapa? Dah. Belum pukul 9 dia sampai bang. Lepas tu? Tak sampai ni nampak. Ni. Ada yang melayang gang ni. Mengantuk lah ni batunya ni. Tak nak siap anda. Nyesal aku ikut ampoi. Dia tak boleh mandi laut musim ni. Musim ni. Ombak okey Aman? Okey je. Aku tahu. Terengganu tak boleh mandi laut. Boleh rambut zaman bahaya. Dia kan tak ada. Ada mata hitam kena ambil kali. Oi, tak tahu lah. Jangan bincang-bincang pasal tu ni. Makan kat pasal tu ni. Pasal mana pula. Green screen takkan kena pakai green screen. Kereta tak jalan pun. Kereta tak jalan tak apa. Yan, dia lagi berapa jam Yan? Ha? Apa yang kau kelang kabut pasal aku ni? Apa yang kau tinggi suara ni? Aku tinggi suara kan kau? Nasib baik kau mention aku. Sebab ni Abang Tiong ni sebenarnya tanya dia balas lah. Dia nak uji kau setinggi suara. Ya. Hamba dunia tak masa-masa UTC tu lagi tu. Awal lagi pun 7.30. Apa yang kau kelang kabut sangat ni? Asal aku tinggi suara ni kau ni? Wan, tadi kau janji dengan Abang Tion 6.30 dah nak pergi. Masuk UTC. Ini dah depan UTC lagi. Apa nak lagi? Memang pukul 8. Yang ni yang dekat UTC Keramat tu celik kau kat depan Kalau yang nak pergi jumpa Wan, pergilah dekat kereta celik. Kata celik Warna putih lagi. Dah suruh pergi jumpa pula. datang tu pimpin Wan masuk dalam Tahu Wan kat mana? Suruh pergi kat kereta celik lah. pergi kat kereta celik Raptor putih Kereta putih. B. Pelik tak? apa dah apa warna putih je senang lah
kilo lakon wayut. Aku dah apa dalam kepala Wayan. Dalam kepala aku ni 8 kilo. Biasa 14. Biasa 14. Biasa 14 kan? Biasa 14 dekat UTC Keramat. Depan dia tengah duduk. Ni kalau orang nak rompok ni. Ni kalau orang nak rompok celir nak rehat. Panggil Wan je. Ni kalau orang nak rompok aku, nak tikam aku, ni orang mudah lah ni. Sebab apa? Tengah lemah. Tak, titik semua bagi tahu siap. Ingat badan kau tengah lemah. Kalau kau tengah lemah kau tak apa. Aku strong lagi. Masalah dia bagi detail kita pelik kali apa. Duduk depan UTC. Orang nak pergi jemput. Bodyguard semua nak pergi jemput. Depan tu. Ni nak apa tak? Tiong ada bodyguard tau. Ya. Ramai je. Ramai. Mana ada. Sebab tu Tiong. Wan, kan kita dah cakap kita kena buat kemas kat social media je, Wan. Ya. Itu kita aku tak tahu. Dia orang salah bergaul ke ataupun kita. Jangan mati kalau ada kita Biar bagi dia perosok kali. Bagi orang sekali. Mat dengan Tio ni nama besar. Duduk kat kita jana. Dah, pasal ni nama Man ni orang respect tau. RZ member. Kali Man collect lekat. Kita kita buat macam ni nak. Tengok Tiong bawa bodyguard dia pasal jalan-jalan kita datang daripada belakang. Oh, bawa baju-baju. Kita buat macam nak duduk tepi dia bodyguard dia tahan. Hai, tak boleh. Macam mana Tiong boleh tak? Mana ada bodyguard? Awak macam ni Wan. Kau, aku, kita geng kita main fikir dengan dia orang tiga. Kalah odol. Tak. Bukan. Kita lawan fikir dengan Tiong. Kalau kita menang, apa yang kena punishment tu bodyguard dia. Dia ibarat macam mana? Ni si Zaid pergi tanya Mr. P. Dah. Bodyguard dia kena buat apa? Mika mania apa? Kicap mania. Dekat sebelah Tiong. Kicap. Tiong Usha. Wan, ia dah settle. Nombor QMS dah settle. Duit pasport settle. IC copy settle. Syar kau dah settle belum? Syar dia kata ni. Hantar. Dia kata noti 24 jam terus. Tak betul-betul. 24 jam noti 4 jam tahu. Tak ada. Mai, tolong Mai. Tengok Mai. Cek balik. Tak payahlah. Tolong screenshot hantar kat sini. Mai punya tu. Wan punya tu. Wan punya EF. Ni Man. Ya. Anak dah boleh ambil dah tu. Anak aku dah sekarang kereta ni. Aku teman bini aku main jogging dulu ni. Rasa Wan tak apa. Patah. Rasa Wan. Cakap ni sebab dia pergi bawa pasport. Kerja weh. Gila. Mana tu kau kaya? Transport. Lekan boleh tak Manggoleh? Hari dia. Boleh ada 25. Weh, ramai-ramai follow abang Tiong kita ni. Dapat 30k malam ni dia. Je. 25,000 dia ke 30k. Abang Man kita. Abang Tiong. Abang Man kita pun. Abang Man kau dia 37. Bagi 40. Abang Man bagi 40. Abang Tiong. Tak ada abang lah. Tiong bagi 30. Tiong nak bagi PTU kat kita. Masalah ni rasanya tu. Tiong Hiu King tu follow siapa sampai 3,000 lebih tu. Tak 4,000 follow siapa ni? Aku dah faham. Orang menyambat ni dia kan. Kau ni tinggi suara pula. Jadi minta maaf Abang Tiong. Kau macam persoalkan Abang Tiong pula kau ni. Banyak Abang Tiong ni. Tak boleh tengok follower aku. Aku follow siapa? Tak boleh tengok Kalau abang buka kita tengok siapa abang follow. Dia orang kalau abang tak privacy boleh tengok. Cuba check. Pandai. Tak biasa buka public je. Sekejap aku share jap. Macam dia follow siapa? Mesti follow awet-awet. Misi Kak Asam nombor pertama. Sebab nak beli cookies pay raya. Private. Dia kata private. Private. Patut tak. Aduh, tak boleh tengok. Awet. Terima kasih. Kita follow yang ni. Macam Ustaz Zaidrus. Ustaz banyak mana sampai 3,000 lebih? Banyak Ustaz. Ustaz mana ikut satu dunia. Yang Mekah semua kita follow. Kalau kita kira kena Abang Tiong tu memang ustaz lah ramai asli tau. memang betul lah ustaznya. Ramai
Bagi Abang Tiong kita cukup 30. Man 40 lah. Kita satu enam sikit lah. Mai, Mai. Nak suruh ni, apa ni, si Dahlia punya bos HR ni. HR, ni. Orang ramai yang follow aku lah. Dah 30. Alah, abang mana ada siapa pun. 38.3. Bagi. Mesti dapat abang 40 lah, meh. Selik gimana dengan Wan? PUDC ni semua antara si Ryan, Raya juga. Raya Mak juga. Koleh. Raya juga. Punca Wang Kadek tak? Bukan punca aku tak. Tu, tepi hang tu tau. Aku bagi kau sale. Aku dah tidur awal malam ni, tak nak live. Wan kan dia call aku tentang baju aku. Apa? Baju apa tadi? Tak. Kalau aku baju si Errol. Aku dah tidur dah. Takkanlah pasal aku ni buat sale je kat kedai dia. Tadi ada pakcik datang lah. Pakcik tu ni ADV. Pakcik tu dia pergi cakap, pakcik tu tanya kedai tutup berapa? Tak, kedai tu tutup 24 jam. Senang lah. Senang lah, nak main pukul berapa pun. Melihat. Ada pakcik tu ni ADV. Memang pakcik tu dah tua lah kan. Kedai tak tutup je. Pakcik pakai ADV nak tanya pasal ADV. Oh, pakcik kedai ni macam 24 jam. Serius lah. Betul pakcik. Order dia dalam. Pakcik tu masuk. Betul ke kedai ni 24 jam? Rosak hidup. Macam tu senang saya. Nak melek lewat sikit juga. Ni penuh VTT. Abang rojak VTT ni penuh video. Mati dia daripada pukul 12.50. Habis, phone dia meletup Daripada 12.50 sampai pukul 8 pagi. 8 jam. Dah macam kerja. Lah, ini kau pun memang cuti hari ni, Wan. Kerja bang. Cuti. Kau nak back dengan apa dengan aku? Kerja weh. Mana ada mesej? Tiong, jalankan kerja Tiong. Jangan tunggu. Jalan Tiong tu. Jangan tunggu screenshot. Kalau tak, kau tidur kat depan sabun. Boleh, Wan? Tak masuk lagi kerja. Aku boleh settle kan, Wan? Kau tidur depan sabun, Wan? Ni. 14 kali daripada bangun, tidur, bangun. Nak pergi mana? Nak pergi breakfast lah. Yen kat kau berapa Yen? Kat aku 18,300. Pagi ni saja 500,000 tengok. Rosak hidup. Boleh dah. Orang ni masuk orang 7.45 tau. Tak boleh tunjuk lagi. Lagi pintu. Dah tadi kan Pagak UTC ada lah ni. Mudiang mang. Nanti dia pergi Ni melebih-lebih ni kena top dia. Aku benci lah tengok ombak dia ni. Betul duk cuba 60 ombak. Tak, yang ni daripada tadi, daripada 3 hari. Ryan Wong, dia bola elak gambar kipas. Tukar gambar lain pula. Tak ada gambar. Aku nak tukar pun tak pandai, kan? Dah kerja imej perempuan. Dia paling cantik gila tau. Time kau pergi gym tu. Nanti masuk gambar kat Aku jadi jam tau. Nak sembang apa ni? Apa invite Zaid? Nasib baik Zaid ada. Ni gambar siapa pula dah. Ini macam gambar. Ini kalau kat Sepang ni, di King tau. Ni macam gambar raya je. Apa sangat janggut? King tak king kalau dia masuk live dia mesti kena. King tak King suruh dia naik kotak tu. Pukul 9 pagi pun dia keluar. Nak kena letup di wang tak? Ya, tak macam ni je lah. Bosan dengan gambar tadi. Ni apa mungkin sini tak berminat Honda. Macam mana pula ni? Kalau dia naik kotak dia akan jadi queen. Boleh ke aku drive masa live? Tak boleh ha? Tak boleh. Kak Anthony ni masuk live aku cari bubu ke apa ni? Terus dia cari bubu. Saya suruh cari. Apa motor tu apa lambat sampai towing tu? Sabarlah, jangan kelang kabut. Aku pun lagi kena ajak orang angkat motor ni. Exam yang celik tak tidak. Hampa ada exam lagi. Dia kata kena angkat. Pak dua.
Oh, Pak Dua. Pak Dua bukan naik motor ni. Pak Dua naik motor LC. PA. Ni bukan Pak Dua. Ni 500. Kalau Man 700 ni 500. Aku ni nak perbaikkan mata ni. Bila dah macam gini tak perbaik dah mata aku. Macam ni tak lain. Ni apa ni duk tadi ni dari tadi ni. Berjam-jam lah ni. Pandai nak minta layan. Daripada turun. View naik lagi. Turun naik lagi. Turun naik view. Aku ingat. Sekejap lagi 40k dia ni. Letak gambar GTI hijau. WTP 900. WTP 300. Tak ada gambar. Maknanya apa punca korang tak tidur lagi ni? Punca ni si Ryan ni. Puncanya raya dengan Wan je. Gaduh Pelik lagi. apa punca aku? Punca engkau lah. Asal aku pula? Engkau yang dah gosok-gosoknya. Ya kali dia orang ni booking. Kau ingat kau nak lepas kali-kali kau. Tapi kalau kita pergi museum kat Bukit mesti Abang Tiong payung kita Museum mana? Tanya Yen. Ryan buat sakit otak pula kau ni. Museum mana? Museum ada. Museum yang pakai paik getah. Paik getah. Aku dah sebelah. Oh, doktor saya. Dia pakai paik getah pula. Buat kira-kira. Kereta banyak pada masuk. Susah kalau dia tak ada tau. Semua jam tau, tak boleh nampak badan tau. Stop putui. Barang ada, tuan tak ada. Tuan tak ada. Nak beli barang tak ada. Dia pernah terjadi semalam. Barang ada tuan tak ada. Kalau 4 hari dia tak ada, semua tak pergi gym. Duk bimbang dengan mak doktor pula. Saya rasa besok kita ambil cuti peristiwa ya Yun. Abang Tiong, Abang Man, kita cuti peristiwa besok. Jangan tanya kita pergi mana esok. Dia tak kau Max. Tapi hari ni, malam ni ESR tutup kan? Tutup. Tapi tu nak kena bangun awal juga si motor raya sampai. Tinggal je mana-mana UT6 mak pun. Ni nampak. Tiaw ni dia pelik-pelik lagi. Dia beli kereta buruk. Dia main nombor tu. Bas besar. Oh, bas buruk. Bas yang apa. Berkelas kutui. Ini Pablo Escobar pernah pakai. Dia Pablo Escobar tak syok ni. Dari semalam lalai. Semalam Nenek dia habis semalam. Kemarin dah ni. Boleh gila duduk dengan si Tiong dengan si Man ni. Tengok gambar bas tak? Bas buruk tu. Tadi dia bawa tadi kan. Bas tu masuk ke enjin ni. Tu JZ. Tak boleh. SC tu je boleh masuk tu JZ. Oh, masuk je. Kita buat dia. Kita buat dia kotor lambat tu. Yen, kau macam tak respect ke abang? Respect sikit. Orang lain Tak pun. respect. Aku duk tengok mata Wan dah macam nak betul lah Wan mata kau. Kepala otak ke? Kita pun kena punishment juga ni. Tu dia van dia. Apa lori dia. Mercedes. Asal pula hilang apa? Aku nak hantar anak aku je. Boleh ke? Tak payah. Tiong. Kau Tiong dah call guru besar. Dia buang sari. Besok pun sekolah. Dari tadi dah aku tunggu guru besar datang mari ambil anak aku. Tak datang ni. Abang Tiong macam mana ni? Apa? Abang Man nak hantar anak di sekolah pula? Itu motor baru Tiong. Mana ada 63 tu? Lepas ni Tiong akan nombor 1. Datuk Tiong. Tiong beli motor ni, kita akan wheelie motor ni kat Tiong. Lepas tu wheelie untuk kita buat video pergi dia kedai. Kita ada CCTV kat rumah. Kita duduk rumah ha. Duduk katil sedap. Ni mana boleh. Yen. Tapi Tiong pernah kena lagi tegur Sikit, kan? Abang Tiong kita. Weh. Tapi okey tu sekarang 3 hari. Sekarang dulu 14 Duk minta lama-lama pula. Yen, respect sikit abang. Masalah kalau kita duduk dengan nama Alexa. Lepas tu nama apa tak tahu, Gorgon Gus. Alexa tu ni AI.
Ada. Ni kita duduk dengan Elisa tau kalau 3 hari kita duduk kat Sebab dia ni Pak Ayush, Pak Al lah. Ni okey. Ni tingkatan 4, ni tingkatan 2, tingkatan 4A. Tanya Pak A, Pak L. Apa benda ni Pak Ayush, Pak Al, Pak Ayush? Aku pun tak tahu. Kau nampak, Wan pergi Phuket, saya bagi 300. Forest terapi camping rental. Bagi kat kita sama. Kita tak ada duit nak pilih. Kita pun driver C1. Wah. Aduh. Aku ingat aku duk bakar dia, aku pun lepas lah. Lah aku kena batal hidung aku. Wan, Duk senyang aku. Wan. Tapi ni hang tanya lah tak balik ni. Abang ingat saya macam mana? Dia tanya satu soalan lah. Dah solat dia. Rejak betul-betul ni. Dia tanya hak tu lah. Wan naik apa pergi sana? Biar naik. Ni baru Tiong. Oh. Weh, Tiong. Tiong pergi dulu macam mana? Weh, real tu, Tiong. Tiong pergi sangat jumpa. Sebelum Pak Dua dah. Sebelum Pak Dua mengganas sekarang. Sebelum Pak Dua mengganas sekarang. Tapi Tiong, dulu mu kena J marah kes apa? Apa? Mu dulu kena J kes apa? Kena J kes apa ni? Adalah macam tu lah. Kes motor, curi motor ke dia? Ke lomba Simpan barang motor? curi. Simpan barang curi. Simpan barang curi motor tau. Dulu. Sama budak-budak, biasa lah. Kereta merah ni lah yang bau hijau eh. Muka dekat. Tak ada yang muka. Muka macam Federasi. Ni. Wah, respect sikit Tiong ah. Ha? Respect sikit Tiong. Cakap tengok Ni si Raya ni kau tengok boleh tidur. Agak-agak lah orang semua berdiri. Oi, semua orang duduk sana. Oi. Tak payah kita elak lah, malah. Ryan. Apa Juli, hang mau relax. Duduk lah weh. Abang Tiong pun duduk. Kau tak tahu dia duduk ke apa palat? Mestilah duduk. Kau cakap palat kan apa? Abang Tiong dengar dia cakap palat. Cakap palat kan kau? Duduk. Aku pun duduk. Abang duduk. Dah dekat. Nampak Ryan? Ryan. Tengoklah weh. Tak tidur mak ni. Dia pun suruh naik motor ni. Saya dah beritahu dia boleh diambil wang kena infon Icas. Kena marah. Kena marah. Wan, kau bagi tahu Icas kau. Wan kena infon Icas dia sebelum waktu start kerja. Bagi tahu apa? YL, kau YL. Tak, mak aku bagi tahu. Mak aku bagi tahu hari ni siapa yang buat korban 27 hari ni last. Potong kuku, potong rambut semua. Lepas dah kena marah. Kau ingat tu tak? Aku masuk slot korban bangang. Dah, kita orang dah sunat sekali dah, Yan. Ya. Hari ni. Siap sunat sekali. Andai slot konon. Tu, Wan. Mesej tu, Icas kau tu. Dia dah bagi Tak tahu. boleh bang. Jangan buat kerja gila bang. Tak, dia bagi kau YL. Tak boleh. Apa yang tak boleh je? Kau Sebab dah ada seorang off. Orang tu budak petang. Kalau budak tu tak datang mampu dia dah bagi tahu boleh. Tak boleh tak nak. Kau mesej dia sepatah kau YL. Dia dah bagi dah info dah, dia dah tahu. Dia nak kau mesej dia sepatah kau YL. Yan. Yan. Kau diam kejap boleh tak? Kau duduklah. Respect lah yang lain. Yan. Yan. Duduk. Kau dah lah tak tidur sama aku. Muka dah naik macam kambing gurun. Kau lagi tak banyak. Betul. Respect lah kat Abang Tiong semua. Celik muka barang tu. Wan, dia panggil Wan. Dia masuk TC, Wan. Dia orang dah panggil. Jelek tak bercakap pun. Tak, kita tengah tengok. Wan, masuk TC, Wan. Wan, masuk TC, Wan. Dia orang dah panggil. UTC Lah jangan. Ambil apa? Ni Abang Fuad tu bagi tahu 50 minit lagi. Saya nak ambil ni. Bila kan 50 minit lagi. Tadi sejam tu 50. Lepak lu awal lagi. Lepak ke phone?
Wan tak nak mesej ni masalahnya. Ya ni, Aisyah dia ni. Hai tengok ni. Hai. Ni respect sikit ni dapat layanan. Hai. Effort gila. 11.9 standby. Standby. Okey, relax. Jangan tulis lagi. Jangan tulis celekan ni. Okey, tak. Tulis steady. Tulis steady. Okay. Tulis steady. Mati kan je. Komen ramai-ramai. Tulis steady. Dah. Dah steady. Lagi kali pegang aku nak tengok dekat tempat. Sampai dah. Cantik. Semua dah jaga dah tu. Tak adanya nak menyamun. Jom. Baik, saya cakap abang kan. 1, 2, 3. 8.5 lah kau boleh masuk dalam UTC tu. Tolong Mai. Tolong Mai kat sisi tu Mai. Dia orang kat sana tu. Terima kasih, jaga diri. Assalamualaikum. Yang saya punya kancil tu first model. Tak tidur kan? Yang TMG punya hitam. Rim 3 batang. Yang saya punya rim kompang. Yang memang resto. Itu Takkan dia punya lagi sejam setengah tu. Si Ryan ni. Tak tahu kat Ryan. Barang Ryan. Fuad ni nak apa, nak basikal ke apa datang? Di mana? Kau lagi sini. Wan masuk UTC kena mute Wan. Masuk UTC kena mute. Ya. Kena duduk siap lagi. Sekejap Wan aku kat parking. Dia tengah kat parking. Kena. Memang kena. Situ nombor Sabah. Belum lagi. Memang kena mute. Masuk ni memang kena mute dah. Yelah kau masuk lokap pula dah. Kau masuk mana-mana. Buat suara slow je. Suara slow je. Tapi kau tak boleh borak dalam tu. Tak boleh nampak. Masuk tempat government kan. Jangan tunjuk kawasan government. Pakai background lain. Sebab tu kawasan restricted. Bagi phone Mai. Tapi dah siap lah. Dengan orang Terengganu. Situ kawan saya buat. Hai, Ryan, kau pakai green screen apa? Mana ni? Kau jangan cuba-cuba. Mana dia tidur tadi dah? Tak, memang kau tak. Gaya green screen tu. Gaya green screen tu. Amboi, cuba nampak, Ryan. Ni mana ya? Kau tak payahlah. Ramai gila batuk ni. Ramai gila. Ryan. Apa dia bang? Tak, tadi duk betul lah tengah mana. Kau nak buat apa boleh nanti insyaAllah. Celik seluruh volume nanti. Celik jangan tunjuk dalam ada rumah Celik. Ramai. Masalah kali kan aku nak batuk pasal apa? Ada. Pasport. Kita tanya kita pasport. Pasport tu cari kita tau. Wan. Request nombor pasport Jun Wan. Boleh Wan? Dah? Bila? Buat tak nak. Bila? Bila?
Aduh. Baik aku kena keluar kena duduk dalam kereta dia cakap. Saya buat tu buat apa? Bukan nombor kan? Nak hantar raya yang green screen yang tidur tu. Mana dia? Ni dia. Ya, jangan cuba-cuba. Dia tak, dia buat listring apa dah? Lah. Oh. Kuasa ni. Kuasa. Wan, kau dah ada nombor beratur. Buat beratur buat apa? Kereta siapa? Kereta kita lah sekali dengan buat cu apa malam tu. Oh, zaman dulu tu. Ya dulu. Tak, Wan dah ada nombor kan? Ingat gambar baru. Wan ada nombor kan? Betul ni. Ya. Wan dah ada beratur dah. Tak kita dia.最小的，其实说实话，我吃屎。Dia yang menyamar. 是我手都更小了，是什么呢？我的死。也是有底气啊，没呢，我都没分不清啊。 Ha? Tak tahu. Dia di belakang lebih kotor. Tu ah. Beratur untuk tunjuk yang kita ada nombor, lepas tu baru boleh masuk. Mari selipar je. Mari selipar. Masak apa ni? Lemak. 8.5 tergerak 8.5 Ica ada speaking. Ha? Umi nak pergi mengaji. Mari selipar. Orang betul cuti ke Tiong? Tak tahu, tunggu tu. Apa ni? Ni pergi jumpa Wan nanti. Amai pergi jumpa Wan. Lancur sini ni. Bye. Aduh. Oh, video. Bye. Cantik siap, okay? Nampak tak? Bayu. Kita dah tidur awal dah semalam. Pukul 4 pagi kita bangun. Kita dah cover dah yang semalam punya tidur. Aku kat depan celir tunggu Wan. Bye. Depan celir. Celir, kau dengan Amai ke? Kau dengan Amai? Dah, apa ni? Dengan Amai. Dengan Amai. Amai yang settlekan Wan tu sekali nanti. Wan cuti hari ni. Jadilah Amai. Amai siap pergi UTC tu. Aku dah lepas dah ni. Dah rasa dah Mami? Sekejap. Ha? Tahu dah ni. Amai dah kat sana dah tu. Amai dengan celi dah. Mau tengok.